Tu buah dia tu. Tu buah dia dekat bawah. Okey nah, assalamualaikum. Dah hari ni saya nak semua mai tengok satu benda dah, satu duk dalam bakar. Bakar apa panggil? Bakar buah kayu gaklah dah. Orang zaman dulu dia nak guna makan benda, makan buah kayu ni tak. Dia nak beri rasa tekak manis dah. Pemakai buah dia tu tak. Apabila kita minum air tu, air tawar dia nak manis. Dah itu kita tengok bakar buah. Ni belakang kita ni. Ni bakar dia tak. Itu kita tengok buah dia. Buah dia ni duduk di bawah pohon dah. Kita mai tengok ni. Ni pohon dia, ni daun dia ni dah. Daun dia lah kuning. Nak sepangan daunnya dah. Daunnya tu. Tapi buah dia duduk dalam tu. Tengok dah. Ni. Buah dia duduk di bawah ni. Kita nak guna buah dia ni. Ni nampak tak? Ni buah dia ni. Tu bunga dia dah. Ni buah dia ni. Besar ni. Bismillah. Ni. Ni nampak muda-muda lagi ni, tapi ada boleh makan dah ni. Dah. Ni buah dia ni. Nampak tak? Orang panggil kata orang tua panggil kata lemah dah. Lemah lah kalau tak silap dah. Lemah kalau tak silap lah orang tua dak panggil tu. Ni. Buah dia dekat bawah tu. Banyak lah dia naik ke apa tepi-tepi tu. Kita nak ceramah makan dah. Mana? Oh, lihat ni banyak ni. Tu. Ni. Bunga dia tu. Dah. Kita nak ceramah makan ni. Dak. Basuh-basuh. Nak ceramah makan tu lah rasa lagu mana dah. Kita nak ceramah basuh dulu. Dah nak ceramah makan. Dia mau kata makan buah ni tak. Tepak kita tu jadi rasa nak manis. Dah makan air tawar-tawar mana pun nak manis situ juga. Ni tu meh muda-muda. Nak kita mai tengok. Dah. Bukan ni. Bukan tak? Bukan. Ni, cari mek tua-tua. Ni tak tua mana lagi tapi boleh teradah lah. Ni buah dia ni. Tengok dekat ni. Ni buah dia ni. Dah. Kita mai ceramah makan. Buah dia lepas tu nak terang minum air tu. Nak manis tak? Sebab itu tu manis dah. Ni tengok dah. Ni buah dia ni. Ni bismillahirrahmanirrahim. Dia ni ada apa? Man dah. Tengok dah. Manis. Manis. Manis tekak. Dah. Rasa manis serupa dengan air manis itu. Tetapi air tawar ni dah. Sebab ni ubat dia ni dah. Bukan ubat, buah dia ni dah. Dia makan, dia nak bagi rasa tekak kita tu manis. Sebab orang zaman dulu dah apabila dia jalan hutan, jalan bukit tak. Apabila dia lapar air dah, usah lapar air manis, dia makan buah kuning ni. Dah. Buah makan air dia sedap. Dah jadi baik lalu air dah. Manis sungguh. Dah, hak ni muda lagi, kalau hak tua kau manis lagi. Ni, orang panggil tu pohon lemah dah. Tak silap lah dah. Siapa panggil gapo? Boleh komen mari ni. Pohon dia lagu ni. Buah dia lagu ni. Pohon dia lagu ni dekat ni. Ni pohon dia ni. Sepengah daunnya lah dah. Biasa ni tu awas tek semut-semut tu dah. Dah. Ni. Pohon lemah. Makan, minum air tawar jadi manis dah. Di masa semua dah. Ni pohon dia lagu ni sepengah pohonnya Kalau tengok lalu lepas tu lah kata pohon dia dah sepengah pohonnya. Hak baru tumbuh di buahnya tu. Ni pohon dia ni lagu ni. Tu buah dia dekat bawah tu. Banyak ni. Terambil ni tengok. Tu buah dia tu. Tu buah dia dekat bawah. Ni. Ni. Dah dia guna makan tua-tua ni hak besar ni. Hak ni dia mau terah ni boleh makan ni besar ni. Dah. Ada bunga ada gapo lah. Rok. Sepengah pohonnya ni. Ni pohon dia, ni buah dia ni. Dah. Makan air tawar jadi manis. Minum air. Bukan makan minum dah.